Founder-founder dah lah tu makan-makan. Tahu banyak open house tapi perut naik. Persoalan dia, sales naik ke tak naik? Makin drop betul after raya. That's why korang kena buat apa? Tengok ni. Bayar RM19, join founder meetup, mudahnya sales masuk tanpa live, yang di mana 4 jam praktikal yang anda akan dapat. Pertama, anda akan belajar cara buat konten yang simple macam ni. Macam ni, tak perlu editor teruk, tak perlu tim banyak, tapi boleh convert. Yang ni ramai founder nak, betul? Yang kedua, tak perlu nak live full sebanyak-banyak. Cukup seorang saja. Sales masuk dekat live 30%, 70% datang daripada konten. Macam tu lah korang boleh scale up dengan margin yang besar. Bukannya sales banyak, tapi untung kecil. Sebab apa? Bayar live full sebanyak-banyak. Yang ketiga, cara set up GMV Max produk yang di mana setting yang tepat. Dapat ROI yang tinggi. Di mana tak perlu buat live tapi sales boleh masuk automation. Jalan-jalan bercuti, sales masuk. Jadi, padu tak 3 benda yang korang boleh belajar tu? Yes, benda tu lah yang korang kena grow balik nak comeback after raya ini. Kalau anda founder yang ada bag kuning dekat TikTok, ini peluang korang. Join sekarang ini 20 brand saja dekat Bandar Murah Cerdas 4 jam praktikal dekat tarikh ini. So ingat, founder meetup, mudahnya sales masuk tanpa live. Ini korang nak betul? Baca kisah kat bawah untuk join.